Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naina Mardiah binti Muhammad Raizat melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Kawah. Pada hari ini, Khamis 16 Julai 2026, telah berlangsung program Mega Kesedaran Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Pelajar Daerah Besut 2026. Program ini dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan mencegah jenayah, mengamalkan budaya selamat serta memupuk disiplin dalam kalangan pelajar. Dan sama-sama ikuti peliputan menarik sepanjang program ini berlangsung. Serta persekitaran sekolah. Selain itu juga, papan kenyataan kelab pencegahan jenayah, saya percaya ada di sekolah ini cikgu, hendaklah dimanfaatkan sebagai medium penyampaian. Jadi anak-anak murid boleh tengok di papan. Saya percaya papan tu ada dekat tengah. Betul? Semua sekolah pada pagi ini akan mengadakan program Mega Kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan murid-murid sekolah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, serta kekuatan untuk sentiasa melakukan perkara yang baik dan menjauhi segala bentuk jenayah, gejala sosial, buli, vandalisme, penyalahgunaan dadah, serta pengaruh negatif yang boleh merosakkan diri kami. Bersama saya pada ketika ini ialah Pegawai Perhubungan Sekolah PPS Polis Diraja Malaysia, Encik Muhammad Faris bin Sukri. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Tuan, bolehkah kongsikan apakah objektif utama penganjuran program Mega Kesedaran Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Pelajar Daerah Besut 2026 ini? Baik, tujuan objektif utama pelaksanaan program pencegahan jenayah dekat sekolah ni, kita nak bagi kesedaran kepada pelajar lah berkenaan gejala-gejala buli yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Jadi macam gaduh, gangguan seksual. Jadi bila ada program macam ni, jadi hak mana murid-murid hak tak tahu, kata apa yang sepatutnya dia buat bila dia terlibat dengan benda-benda macam ni, macam contoh gejala buli, pada siapa dia nak bagi tahu. Jadi bila kita buat program macam ni, jadi pelajar pun, murid-murid ni, dia tahu dia nak mengadu ke siapa, dia tak takut dah, supaya kita nak wujudkan supaya budak-budak tidak takut dah, murid-murid tidak takut untuk kata mengadu jika dia ni terlibat dengan gejala-gejala yang kata tidak sepatutnya di sekolah. Okey Tuan, apakah nasihat atau pesanan Tuan kepada murid-murid agar sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan menjauhi gejala jenayah? Baik, untuk anak-anak pelajar SK Lubuk Kawah ni, saya nasihatkan sentiasa menghormati ibu bapa, cikgu-cikgu terutamanya di sekolah lah. Jadi untuk kesedaran pencegahan jenayah ni, dia dalam masa yang sama dia boleh membentuk disiplin anak-anak murid ni lah, untuk tidak terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sepatutnya di sekolah. Baiklah, terima kasih Tuan. Seterusnya bersama saya ialah Pegawai Perhubungan Sekolah PPS Pejabat Pendidikan Daerah Besut, Puan Masyitah binti Mokhtar. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama TV PSS SK Lubuk Kawah. Puan, apakah harapan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Besut terhadap impak program ini dalam membentuk murid yang berdisiplin, berakhlak mulia dan peka terhadap aspek keselamatan? Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan atas jemputan daripada pihak sekolah. Okey, berkaitan dengan persoalan yang diutarakan tadi, pada pandangan kami di pihak PPD, impak kami betul-betul mengharapkan program ini memberi impak yang secara tuntas keseluruhan. Jadi saya percaya program ini dari perspektif pihak PPD, dia memberi kesedaran di sekolah, iaitu dalam memperkukuhkan
agenda pembangunan sasiah murid, okey, dan mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Okey, di mana apabila sekolah itu selamat, murid-murid akan seronok untuk hadir ke sekolah. Okay, selain itu juga impak daripada program ini kami mengharapkan ia memperkukuhkan budaya sekolah selamat, mengurangkan kes disiplin dan salah laku, kemudian meningkatkan jalinan strategik antara PPD dan juga dengan PDRM, dan membentuk murid yang lebih berdaya tahan. Okey, terima kasih Puan. Sekian laporan daripada saya Nur Aina Mardiah binti Muhammad Rohaizat untuk TV PSS SK Lubuk Kawah. Terima kasih.